Kamu duduk di dalam bilik yang pernah bergema dengan gelak tawa. Kini, ia hanya dipenuhi kesunyian yang memekakkan. Debu menari di bawah cahaya bulan yang suram, menyinari perabot yang suatu ketika dahulu gah, kini hanya rangka usang. Dia tiada di sini. Bayangnya masih ada, menghantui setiap sudut. Tetapi jasadnya, kehangatannya, suaranya, semua telah hilang, ditelan oleh keheningan yang ditinggalkan oleh kegagalanmu. Kamu fikir ia adalah cinta. Kamu fikir ia adalah ikatan yang tidak akan putus. Kamu salah. Kamu sedang melalui satu ujian. Ujian kesetiaan senyap. Dan kamu telah gagal. Ini bukan tentang pengkhianatan peribadi. Ini jauh lebih purba. Jauh lebih primal. Ia adalah psikologi yang tertanam dalam DNA. Satu program yang berjalan di latar belakang setiap interaksi. Setiap wanita, secara sedar atau tidak, sedang menilai bukan jiwamu, bukan lawak jenakamu, tetapi keupayaanmu. Keupayaanmu untuk membina, untuk melindungi, untuk menyediakan. Keupayaanmu untuk menjamin kelangsungan hidup. Ini dipanggil hypergamy. Kecenderungan semula jadi untuk mencari pasangan yang mempunyai status sosial atau kewangan yang lebih tinggi. Ia bukan tamak. Ia adalah strategi survival yang diwarisi sejak zaman nenek moyang kita. Apabila kamu berjaya, kamu adalah kubu. Kamu adalah tempat selamat. Cintanya mekar di dalam dinding yang kamu bina. Dia berasa selamat. Dia berasa terjamin. Perasaannya terhadapmu terikat pada keselamatan itu. Tetapi apa yang berlaku apabila dinding itu mula retak, apabila kubu itu mula goyah? Program purba itu diaktifkan. Penggera berbunyi di dalam minda separa sedarnya. Bahaya, tidak selamat. Cari tempat perlindungan baru. Ia tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia adalah satu proses yang perlahan dan menyeksakan. Ia bermula dengan perkara-perkara kecil, panggilan telefon yang tidak dijawab. Mesej yang dibalas selepas berjam-jam dengan jawapan acuh tak acuh. Sentuhan yang dahulunya hangat kini terasa dingin. Pelukan yang dahulunya erat kini terasa longgar. Dia berada di sisimu secara fizikal, tetapi jiwanya telah lama mengembara, mencari pelabuhan yang lebih selamat. Kamu akan cuba bercakap. Kamu akan bertanya, apa yang salah? Dia akan menjawab, tiada apa-apa. Tetapi matanya akan menceritakan kisah yang berbeza. Kisah kekecewaan, kisah keraguan, kisah perpisahan yang akan datang. Ini adalah penyeksaan psikologi yang paling dahsyat. Kamu tidak ditinggalkan secara terang-terangan. Sebaliknya, kamu dibiarkan mati perlahan-lahan dalam lautan ketidakpastian dan keheningan yang dingin. Mari kita lihat satu contoh. Fikirkan tentang Arif, seorang arkitek muda yang cemerlang. Bintang yang sedang meningkat, naik. Empirenya dibina di atas pelan tindakan dan impian. Di sisinya ialah Maya. Kecantikannya seperti karya seni, cintanya seperti puisi. Dia adalah sumber inspirasinya, muzanya. Mereka adalah pasangan yang sempurna, dicemburui semua. Arif melaburkan segalanya dalam satu projek mega. Projek yang akan mengukuhkan legasinya. Dia mengambil risiko yang besar, didorong oleh keyakinan dan janji masa depan yang gemilang bersama Maya. Kemudian, krisis ekonomi melanda. Seperti tsunami senyap, ia menghanyutkan segalanya. Projek itu runtuh, pelabur menarik diri. Dalam sekelip mata, empayar Arif menjadi debu. Pada mulanya, Maya menyokongnya. Kita akan harungi ini bersama, katanya. Kata-katanya adalah pelampung di lautan hutang dan keputusasaan yang Arif sedang lemasi. Tetapi minggu bertukar menjadi bulan. Harapan bertukar menjadi keletihan. Kata-kata semangatnya menjadi semakin jarang. Digantikan dengan keluhan. Dengan pandangan mata yang jauh. Saya akan keluar dengan kawan-kawan, katanya lebih kerap. Saya perlukan ruang. Ruang itu menjadi semakin besar sehingga ia menjadi jurang yang tidak dapat diseberangi. Arif tidak kehilangan Maya kerana dia menjadi orang yang jahat. Dia tidak curang. Dia tidak berhenti mencintainya secara tiba-tiba. Dia kehilangan Maya kerana dia tidak lagi dapat menyediakan keselamatan
yang dijanjikan oleh kejayaannya. Cinta mereka dibina di atas asas kejayaan Arif. Apabila asas itu runtuh, struktur cinta itu turut rebah. Ia adalah satu tragedi senyap, satu pembunuhan karakter tanpa senjata. Inilah kebenaran yang kejam. Bagi kebanyakan wanita, cinta bukanlah satu perasaan yang wujud dalam vakum. Ia adalah ekosistem. Ia memerlukan tanah yang subur, iaitu kestabilan. Ia memerlukan cahaya matahari, iaitu masa depan yang cerah. Apabila kamu gagal dari segi kewangan, tanah itu menjadi gersang. Cahaya matahari itu menjadi malap. Ekosistem itu mati. Dan bersama-samanya, perasaan yang kamu sangka adalah cinta sejati. Dia tidak akan berkata, "Saya tinggalkan awak sebab awak dah tak berduit." Itu terlalu terus terang, terlalu kejam. Sebaliknya, dia akan menggunakan bahasa yang kabur dan alasan yang tidak dapat kamu sangkal. "Kita dah tak sehaluan. Saya perlu cari diri saya sendiri. Bukan salah awak, salah saya." Ini adalah skrip standard, mantera yang dihafal untuk menamatkan hubungan tanpa rasa bersalah. Tetapi di sebalik semua alasan itu, kebenarannya tetap satu. Ujian telah dijalankan dan kamu didapati tidak lagi layak. Program survivalnya telah memutuskan bahawa kamu adalah pelaburan yang tidak lagi menguntungkan. Ini bukan untuk mengatakan semua wanita itu materialistik. Itu adalah pemahaman yang terlalu cetek. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih mendalam. Rasa selamat. Wang, dalam masyarakat kita, adalah proksi utama untuk keselamatan. Ia mewakili sumber, kuasa dan keupayaan untuk mengharungi badai kehidupan. Apabila kamu kehilangannya, kamu bukan sahaja kehilangan kuasa beli, kamu kehilangan keupayaan untuk memberikan rasa selamat yang fundamental itu. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Adakah kamu perlu membenci wanita? Adakah kamu perlu menjadi sinis terhadap cinta? Tidak. Itu adalah tindak balas seorang budak lelaki. Seorang lelaki sejati akan faham dan bertindak. Fahami bahawa ini adalah sebahagian daripada permainan, peraturan yang tidak tertulis. Jangan membencinya, sebaliknya, kuasai ia. Bina empayarmu bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Jadikan kestabilan kewangan sebagai perisai, bukan sebagai umpan untuk menarik cinta. Apabila kamu kuat dengan sendirinya, kamu tidak lagi bergantung pada pengesahan luar. Kamu menjadi sumber graviti itu sendiri. Cinta yang datang kepadamu ketika kamu berada di puncak adalah berbeza. Ia mungkin lebih ikhlas, tetapi kamu tidak akan pernah tahu dengan pasti kerana ujian itu sentiasa berjalan secara senyap di latar belakang. Jangan biarkan ia menghancurkanmu, biarkan ia menguatkanmu. Kegagalan kewanganmu bukanlah pengakhiranmu. Ia adalah permulaan. Ia adalah api yang membakar segala yang palsu, meninggalkan hanya kebenaran yang keras dan tidak selesa. Terimalah kebenaran ini. 99% akan pergi. Tugasmu bukan untuk mencari 1% yang akan kekal. Tugasmu adalah untuk menjadi lelaki yang tidak akan hancur walaupun ditinggalkan seorang diri.